3 daripada 10 orang lelaki umur 40 tu dah mula mati pucuk. Dia bukannya terus lembik, dia ada grading dia, lembut, tak tahan, cepat pancuk awal, semua tu kira kategori mati pucuk lah. So apa yang saya nampak, bila patient umur dia 35 tahun ke atas, suami dia dah tak keras. So apabila pasangan ni datang katakan umur dia 40 years old lelaki so I akan cakap direct pada dia. I tanya dia, do you have early morning punya keras? So patient pun akan cakap dekat saya, yes ada. Next question saya akan tanya, is it every day? And then dia kata yes every day. So kalau you umur 40 ke atas, early morning punya keras tu every day, that means you are good. Faham tak? Dan I know that this patient, this couple akan mampu bersetubuh dekat bilik. Katakan kalau dia tak mampu pun tak apa, it's because the husband is nervous. Tetapi jika you bagi saya jawapan, doktor saya dah tak rasa dah pagi-pagi keras, this one you are in trouble, awak ada mati pucuk. Tanyalah diri awak sendiri. Tak kisahlah you umur 40 kau umur 50 kau. Faham tak? Tolong faham konsep ni. Mati pucuk is not terus lembik, tak naik, tak. Dia macam sosis yang lembik, macam pisang yang lembik pun masih katakan kalau mampu masuk dalam misui isteri dan pancut dalam misui isteri, you boleh mengandungkan isteri you, tetapi tetap mati pucuk. Mati pucuk ni banyak grade dia. Faham tak? So that's why I cakap dekat couple, jangan tunggu lama.